Memang padu dia ni geng. Backing aku pakai lama kosong tak ada backlash. Guys, kali ni Kaskin dia keluarkan reel untuk main game-game ringan macam ni geng. Tengok yang ni game 1 3 gram. Korang nak main game 1 gram 2 gram pun tak ada masalah. Boleh longkas lagi dengan guna Kaskin Castre ni. Yang ni reel yang terbaru daripada Kaskin untuk main game-game ringan macam ni. Okey, yang ni dipakai shallow spool. Yang ni geng memang hebat reel ni. Okey, sekarang ni aku pakai breaking nombor 3. Aku nak turunkan kepada nombor 0 geng. Okey. Aku nak tukar kepada nombor 0 minimum minimum 0.5. Okey, kita cuba longkas kat sana. Tapi ke sana tu jauh sangat. Sebab aku perlu tam, sebab ada pokok terkali-kali. Oh, jauh dia. Jauh sangat. Terpaksa kena tam. Memang padu dia ni geng. Backing aku pakai nombor 0 tak ada backlash. Yang ni memang senang nak setting senang. Nak balik umpan ringan pun tak ada masalah. Tengok aku ke sana longkar ke sana. Ush, mana geng? Allah, ya atas pokok. Aduh, jauh nak pergi. Allah, kena pergi ambil jauh geng. Okey, tak apalah. Aku cerita sikit pasal hari ni. Okey, datang dengan 75 di sebelah satu dia punya ratio. Ball bearing dia 7/1. Warna dia warna chameleon macam ni. Size dia size kecil je, compact. Yang ni sesuai lah kalau korang nak pakai untuk main string fishing, nak target ikan sebarau, untuk main game-game ringan main game warna sebarau, main ikan tengas. Memang ngam sangat untuk reel ni. Saya dia kecil je geng. Okey, untuk reel ni dia pakai shallow spool. Lepas tu dia pakai braking system FPF. Yang ni braking system yang dicipta khas oleh Kaskin. Memang padu geng hari ni. Okey, tak lupa juga hari ni ada stop drag, ada clicker, drag clicker ada, drag clicker ada, tension knot clicker ada. Ni dia punya braking ni pun ada clicker. Handle dia pakai aluminium handle. Lepas tu knob dia pakai rubber knob. Memang padu ni. So, kalau korang nak dapatkan, nanti aku dropkan beg ni dekat bawah. Korang boleh check dekat beg ni dekat bawah. Harga dia memang mampu milik. Memang mesti dah aku cakap ni.